Dah. Ada kurang. Ya Allah, bau. Banyaknya. Boleh habis ke ni? Tak boleh. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan simple je. Betul. Today kita just makan snack yang viral yang Caca request, iaitu tteokbokki snack creamy roast. This one. Tteokbokki. Ini pun idea watermelon meal. Wow, korang tengok. Ni sumpah sedap ni saya rasa ni. Susu rasa semangka dan cili. So ini tak sabar nak makan, bau dia sumpah sedap gila-gila korang. Memang sedap sangat. So kita pun tak sabar nak makan, perut pun dah berbunyi, dah lapar, dah rasa ni kan. Okey korang, sebelum kita nak teruskan video ini, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, komen, share dan komen di bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, notification korang supaya korang tak terlepas video yang terbaru. Tapi tunggu lama, mari kita makan dan sebelum kita baca doa dulu. Belum. Emang tak ada? Skru yang mana? Tak ada. Air kosong dulu, Narayan. Air kosong. Caca minum air kosong dulu. Kosong. Mama yang rapikan dulu. Nah. Air tak boleh ya. Boleh lah. Tunggu. Saya boleh. Sepatutnya dibagi seteru. Senang. Dah, minum. Rasa air cili ni. Pedas lah. Tapi kau ada suka pedas-pedas. Tak boleh. Aduh, pedasnya air ni. Bahaya. Jom makan Ryan. Jom. Dah, makan. Ryan dari tadi tengok jam. Woi, Raya nak makan dah. Kita tengok. Jap. Sedap. Okey, Ryan, cuba Ryan minum. Cuba Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Makan. Pedas kan? Enak. Enak. Mana pedas? Rahim, rasa. Sedap. Jom. Sedap ah. Sedap. Korang, kalau saya tag beli. Sumpah sedap. Sedap korang, airnya pun sedap. Air ke? Sumpah aku ada tandingan. Saya ada tandingan. Sedap. Susunya murni. Tonton. Woi, sedap dah. Pedas, manis, creamy, crunchy. Sedap. Sedap. Pokoknya sedap. Sedap tak? Masa apa? Kelapa. Apa? Kelapa. Apa? Saya? Kelapa apa? Snack. Carbonara. Carbonara. Coklat rasa je. Enggak ah. Lah, ini macam-macam tak? Yang biasa kau beli. Mencair. Bukan. Bentuknya. Macam. Tapi ini panjang. Kita dah makan. Tak boleh makan lah. Nanti kita lagi tak boleh makan dah. Kita makan. Tak boleh lah. Tak boleh. Ada makan kau. Ada pokok kau. Ya Allah. Dah lalu mulai. Kau ni nak ikan goreng. Ryan makan banyak-banyak Ryan. Cepat Ryan. Siapa buat? Kakak.
Sekejap lagi kita campak kat longkang depan. Campak dia. Ayahnya kawan siapa? Apa perasaan Caca kalau orang buat Caca? Nangis, sedih ke tak? Rasa sakit hati ke tak? Macam tu kalau kau buat orang, orang akan rasa macam tu. Kalau kau tak nak sakit, jangan buat orang. Jangan buat orang sakit. Kalau Raya pukul nanti kau mengamuk. Raya kau ngamuk pukul. Lepas rezeki kita tak boleh gaduh-gaduh. Rezeki je. Tahu. Pandai je mama. Aku nak beli yang mana kucing kan? Boleh macam tu. Kena baik-baik lah. Nak pergi KL ke tak? Makan yang kucing. Ma, nanti kalau tak habis ni, Caca nak bawa ke KL boleh? Boleh? Bekah tu, bekah lah. Tak. Suka? Oh, suka Raya. Caca nak bawa Maggi udang juga. Boleh? Nak makan dan kalau mama boleh. Siapa setuju nak tengok kita mukbang dengan betul? Mukbang skin. Salmon skin Datuk Sri Fida. Siapa setuju? Komen. Raya tak pernah makan ke? Raya dah pernah makan? Raya tak pernah makan kan? Kedekut. Kedekut dek? Ya. Siapa kedekut? Raya okey Pak Su nak bagi berapa rating kan? 10 bintang. Sedap. Ryan? Alah, 10 Caca? 1000. Tidak tak? Saya? Itu berapa? 1000 per 10. Memang sedap. Try beli korang. Sumpah kat situ. Sedap sangat. Duduk depan TV, tengok Netflix makan ni. Dia ada rasa pisang, apa lagi ya? Tapi ni pun sedap. Sedap. Yang dalam tu. Belakang tu. Main tu dalam tu. Sedapnya air. Ayah suka? Oh, suka. Sedap. Kalau tak sedap dia tak makan. Ryan dari tadi tak berhenti makan. Sedap. Memang sangat-sangat sedap. Nah, cakap budak kecil tak boleh makan sebab dia tambah-tambah nanti. Nanti dia nangis kalau tak ada. Ke? Oh, berarti ada yang tak boleh makan lagi dah. Dekat. Kalau 7 tahun tak apa. Kedekut. Apa kedekut lagi? Yang pasti halal. Yang pasti halal. Kakak. Asyar. Jangan usik. Jangan kacau balik. Ryan Siapa minum ni dulu. dia? Sayang. Ryan minum air dulu. Air watermelon. Sedap? Sedap tak? Oh, dia suka. Dia berhenti. Kakak budak kecil pun makan. Tapi mati berani saja. Kan? Apa yang degil adik? Apa yang degil? Kakak. Satu pack ni murah je korang. Kata. Berapa? RM7 lebih. Nah, murah. Korang harus cuba beli. Memang sedap. Ayah, kita challenge makan sampai habis. Boleh tak? Sedap. Kakak tu nak letak dalam balang. Kalau habis beli lagi. Macam kita beli. Nanti kalau barang tu sampai suruh ambil. Mama mula-mula transfer dulu. Pedas manja. Apa yang bikin sendiri? Tak. Hantu kot. Mana lah hantu bagi? Enggak lah. Sedap. Sam. Oh, apa ya? Beri saya kena hidung. Sedap. Hantu. Aku nak ambil. Mama, saya boleh kata. Tak, lain tak kacau dia makan. Saya yang tolak kakak. Bukan. Tak,
Siapa? Hantu kot. Masak kan? Ya. Hantu kot. Ya. Lepas tu kau tanya, jawab apa lembat-lembat. Siapa tolak? Siapa tolak? Tadi ada makan. Betul? Batu dah tolak. Oh, hantu tolak. Jap. Tadi banyak kan? Lagi banyak. Air dengan satu pack tu. By the way, ni makanan Indonesia. Hah? Ini Indonesia? Asalnya kot. Air? Indonesia juga. Pepuk air Indonesia ni. Muka bumi halal. Minum lah. Kita ada minum lah pedas. Tak boleh minum. Tak ada. Lepas tu, jujur lah dia kalau pasal tolak kita marah kan. Jujur lah dia. Kau mahu. Jujur je kita marah. Kau mahu sebentar lah. Hantu. Ayah pun cakap. Tak kali. Ayah siapa tolak? Hantu. Mana? Kurang ni. Ma. Ha. Tak ada. Tak. Masak apa? Nanti besok kita makan salmon skin. Weh. Sakit. Salmon skim. Adik pernah makan tak? Salmon skim? Pernah? Pernah. Kalau dah pernah tak boleh makan. Tak boleh minum. Minum lah Ryan. Minum sayang. Minum. Ryan minum. Ya, Ryan minum. Bersilang. Minum. Kasih tahu. Sedap. Ada air. Ada air. Ada air. Ryan tak nak dah kau air ni. Mana? Okey. Kita nanti kita bersulang mengayam. Nak juga bagi aku. Nak juga. Takkan ada. Baby minum. Sedap. Oh, ada sekali. Okey. Macam belum. Oh, belum. Ayo. Nampak aku tak? Tu dah habis. Ini kalau taruh kat kuih raya habis ni. Mahal. Apa dah? Sedap. Oh, kau korang. Ambil hang-hang sedap. Dah lah. Jalan. Dah. Bangat sangat berhati. Kau tinggal ini sahaja. Memang mantap, memang sedap. Kau balik korang tengok. Dah. Diam kau. Okey guys, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tasabah Beauty, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tasabah, semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana saja korang. Korang berada? Belum lagi next video dengan video lagi menarik. Bye bye. Welcome. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi.